4D Media hari pertama listing terus naik 40 dan api. Kenapa market begitu kuat? Ringkaskan macam ni. 1. Bukan company biasa. Mereka ada KL 4D, Halal 4D, Penang 4D, Warpost, lebih 20 channel besar. Founder Pen yang pula memang influencer besar. 2. Kena timing betul. Lepas COVID, konten konsumption meletup. Brand pun shift dari TV ke digital ads, influencer, short video. 4D Media berada di spot yang tepat. 3. Nombor pun cantik. IPO 0.30 RM buka RM 0355, tambah 18, 3. Sekarang, 28 November 2025, sekitar 0.42 RM. Market cap RM372 juta. IPO berjaya raise 41 juta RM untuk tambah tim, konten, teknologi. Tapi hati-hati, persaingan ketat, algoritma boleh berubah. Budget ads brand tak stabil, margin industri pun tak tebal. Lepas hype IPO hilang, hasil sebenar akan tentukan semuanya. Kalau nak info saham berpotensi naik, cara analisis IPO, PM atau komen 168, saya kongsi free.